meyakinkan ahli-ahli UMNO bahawa Mahathir memerlukannya, Anwar dengan mudah menyingkirkan Ghaffar Baba sehingga beliau menyerah kalah dari persaingan timbalan Presiden UMNO. Tidak lama kemudian Mahathir pula menjadi sasarannya kerana lewat menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepadanya. Tetapi Mahathir telah bertindak balas. Inilah cerita bahagian ketiga. Halangan utama kepadanya adalah timbalan Presiden UMNO, Ghaffar Baba. Dia mudah mencantaskannya kerana dia dapat meyakinkan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO bahawa Mahathir mahukannya sebagai pengganti. Ghaffar menyerah kalah. Berikutan dengan kejayaan ini, beliau tidak lagi yakin Mahathir akan menyerahkan jawatan kepadanya dan beliau mengatur strategi untuk membuatkan Mahathir berundur menjelang mesyuarat agung perwakilan UMNO pada 19 Jun 1998. Beliau menyerang Mahathir kerana mengamalkan kronisme dan disokong segera oleh kroninya, Ketua Pemuda UMNO, Zahid Hamidi. Ini diikuti dengan Zahid Hamidi menyebarkan senarai projek dan perniagaan yang bersifat rasuah dengan nama anak Mahathir di atas kali untuk menarik perhatian. Tetapi Mahathir bertindak balas dengan pantas mendedahkan senarai pemegang-pemegang saham syarikat-syarikat Bumiputra yang diswastakan dengan berjuta-juta pemilik sahamnya adalah keluarga Anwar sendiri, bapanya dan adik-beradiknya. Tetapi Mahathir masih memberikan laluan kepada Anwar. Tetapi apabila krisis kewangan melanda dunia, Mahathir tidak lagi dapat membiarkan Anwar sebagai Menteri Kewangan dan timbalan Perdana Menteri untuk menyerahkan nasib negara kepada Barat, kepada IMF dan penyangga mata wang. Tetapi Mahathir mahu melawan serangan ini. Namun demikian, Mahathir masih memberikan laluan selamat untuk Anwar meletakkan jawatan secara terhormat. Tetapi Anwar membantah dan memilih untuk melawan Mahathir, kembali menjadikan jalan raya sebagai pentas perjuangan, menjadi pelakon street theater atau seniman jalanan bagi mendapat sokongan. Ramai orang menggunakan buku Yusuf Qaradawi. Anwar Ibrahim dan kawan-kawannya menggunakan buku itu round Malaysia, mengatakan bahawa boleh revolusi. Kena faham, Qaradawi memang memberi pandangan boleh ada perubahan. Itu pandangan beliau. Tapi sehingga sekarang bahawa Qaradawi tidak pernah mengeluarkan sepatah pun boleh ada revolusi di Qatar. Maka Qaradawi memberi hukum atau fatwa dia berdasarkan kepada masa dan tempat yang berkenaan. Sehingga sekarang ini mereka tidak berfaham bahawa perlu menukar kerajaan melalui revolusi atau kekerasan. Tidak. Jalan lama yang mahu diterokainya semula agak sukar kerana Anwar tidak lagi segagah dan sebersih dahulu. Perjuangan panjangnya telah penuh dengan penyelewengan. Dari berkiblat kepada Pakistan, Iraq dan Arab Saudi beralih kepada Jabatan Negara Amerika dan terpalit pula dengan rasuah, liwat, seks, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Tetapi apapun yang menimpanya, dia tetap tegak berdiri. Denial sindromnya luar biasa dan dia terus bersikap positif dalam keadaan keliling yang semakin negatif kepadanya. Jadi soalan sekarang, kita melihat di Malaysia ada satu gerakan yang bagi saya jelas dengan slogan perubahan, bersih, demokrasi, kuasa rakyat. Pada hemat saya ini bukan daripada pemikiran Ikhwan Muslimin dan bukan daripada pemikiran Jamaah Islami dan bukan daripada pemikiran Dewan Dakwah Islamiah Indonesia yang dipimpin oleh Bapa Dr. Muhammad Nasir rahimahullah. Dia bekas Perdana Menteri. Bukan. Jadi pada hemat saya ini adalah pemikiran yang diimport daripada pemikiran Zionis Christian yang berpangkalan di Amerika. Pemikiran Zionis Amerika ialah untuk menghancurkan sistem demokrasi tempatan, menggantikan dengan demokrasi barat, memberikan hak individu, membolehkan setiap orang memiliki senjata dengan mudah, liberalisme, pluralisme, agama yang meruntuhkan tradisi. Dalam bab seterusnya, anda akan dapat melihat peranan Anwar Ibrahim dengan kekuatan kewangannya yang berbilion ringgit memberikan ancaman yang besar kepada negara.